The name is Dane Bourne, Agent 017 from Scotland Yard. Apa khabar Tun Berong? Pasti ada benda yang sangat penting sampai panggil aku ke sini. Ya, Mr. Bond. Memang ada. Aku yakin kau pasti sangat berminat dengan benda ni. Tengok je tau. Pegang jangan. You've got to be kidding me! Telur naga inilah yang kami cari selama ini. Tak sangka boleh terjumpa di Indra Sakti. Permaisuri kami pasti gembira kalau tahu tentang telur ini. Apa kata kau bagi saja kepada aku dan aku sendiri akan serahkan pada baginda. Eleh. Agak-agak lah Mr. Bond. Oi. Hei, ini barang rare tau. Telur naga grade tertinggi dalam kelasnya. Tengok coraknya sangat halus dan berseni. Mana nak dapat telur yang natural beauty macam ni? Kalau kau nak sangat, boleh. Tapi kena belilah. Asyik nak bagi free je. Aku bergurau je Tun Berong. Berapa kau nak letak harga telur naga tu? Just name your price. Kalau macam tu, aku jual dengan harga 8 juta pound. Setuju? 8 juta je. Aku kasih up lah sikit. Nak 80 juta pound. Saya beli ya. Apa? 80 juta pound? Aku kaya! Aku kaya! Ini macamlah Mr. Bond! Aku kaya! Abang tengah nak dapatkan telur kita ni balik sayang. Diorang curi. Curi? Datuk? Ni telur siapa? Macam mana telur tu ada kat sayang? Abang tinggal merata-rata telur ni kat rumah. Langsung tak reti nak jaga bakar anak kita ni. Saya jumpa telur ni bawah sofa, bang. Yang abang percaya sangat cakap lumba tu buat apa? Tak guna punya lumba. Abang ni, saya keluar kejap je dah buat hal. Jaga telur sendiri pun tak reti. Itulah. Asyik lepak dengan member je memanjang. Ngeteh lah, main snooker lah. Apa pula? Ini aku punya lah. Aku punya. Aduh, ni pun sama tak nak beralah. Bagi je lah telur tu. Bukan ada faedah pun. Entah, pasal telur pun nak gaduh ke? Woi, nak berborak pergi kedai kopi lah. Sebenarnya tu bukan telur. Tu batu yang saya dah cat jadi souvenir. Terjatuh masa nak ke pekan pagi tadi. Tapi kalau tuan nak juga, saya jual RM2 satu. Souvenir? Aduh. Berkecai harapan aku nak jadi kaya. Hampir.